Hello guys, Assalamualaikum. So, ada orang dia tanya aku kenapa beli iPhone 15 Pro kan. Apa beza dia? Sebab aku pakai 15 Pro, lepas tu wife aku pakai 15 yang tak Pro lah, yang biasa. So, aku pun tak pasti sangat apa beza dia. So, mungkinlah ni salah satu beza dia. Kau boleh tengok lah beza dia apa. So, aku nak tunjuk yang ni iPhone 15 Pro. So, aku akan tunjuk apa yang aku rasa beza dia lah. So macam ni, sorry Maybank tak ada duit pun dalam tu. Okay, so sekarang ni aku pergi dekat bunga kecil ni. Bunga ni kecil tau, kecil je bunga ni, lagi kecil dari kita punya jari kelingking. Okay, bila nak gambar, kalau Pro dia ada tu, nampak tu lambang bunga tepi tu, tu nama dia makro. Kalau aku off dia blur tau, sebab dia blur. Kalau aku on dia sharp lah. So aku tak tahu lah feature ni membantu ke tak, tapi aku pun jarang guna lah. Maybe lah kot kalau nak ambil benda-benda yang detail kan. So itulah dia beza Pro dengan tak Pro.